sahabat-sahabat kita, hari ni kita nak pergi, petang ni kita nak pergi tengok jaring aja ya. Hari pun nak hujan lagi ha. Jadi jomlah kita tak mau lengah-lengah. Kita pergi tengok dulu. Takut hujan lagi. Satu hari hujan je. Hujan. Mendung lah. Dah turun dah. Jangan sebut. Jangan sebut. Nyap ya. Apa cerita ni? Ceritanya tengok dulu. Tengok dulu. Ha, nampak. Bel dah. Ni leceh ni. Tak mau turun. Oh, kosong. Hujan yang turun sudah lebat. Kosong. Basah lah mu. Dah basah lagi kita kat sini. Tak pakai. Topi tak ada, pom tak ada. Baru pasang ke ni? Ha? Baru pasang? Pagi tadi? Pagi tadi. Ya, basah insek ya. Hoi. Masuk dalam apa ni? Masuk dalam apa? Tutup. Tahu ke? Oh, ada. Ada. Pam. Jawa. Sudah. Hai. Aduh. Nasib kita lah. Dah 2 kali dah kena hujan aja. Tadi kena hujan. Topi tak awak. Kalau buat topi boleh letak di bawah topi. Kita lah kata topi tak awak. Aduh. Ikan botak. Ha? Mana nak tutup ni? Oh, kena. Boleh lah. Boleh lah. Pasang tangga. Sementara. Alahai. Lekat pula. Cepat. Cepat sikit. Hujan ni dah lalu ni. Lalu tak lalu pun basah telefon ni. Esok pagi tak boleh turun lah.
pagi tak boleh ikut. Kena ikut tak? Tak boleh. Kena. Habis. Habis. Tu apa tu? Tadi. Dah, habis. Okey. Oh. Sini tak lebat sangat. Sana tadi lebat betul. Sangkut. Lempem. Orang Jawa. Lempem cowo. Dia kena pekat sikit lempem cowo. Dah sampai dah. Dia ngelak lah. Dah lah apa sangkut? Bergumpal. Tak ditarik lepas pula eh. Tak ada. Lagi sekali. Kadang tak percaya dengan dia ni. Ada? Ada? Ada. Kan tak ada? Tak. Dia langgar je kot. Hujan weh, hujan. Tak ada Lampu timbul je. Motor timbul je. Lutut. Tak. Harap. Tak ada lampu sikit. Bukan tak usah. Dah 3 ekor. Dah 3 ekor. Dia tak lalu lagi lah tu. Tak masuk ni. Masuk Dia pernah masuk. Okey. Balik lu. Apa-apa pun. Hujan makin lebat. Okay guys, video sama esok. Video sama esok. Hari ni tak boleh buat video. Hari hujan. Jom naik lu. Join. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni kita nak pergi tengok jaring ya. Dan biasalah air naik. Malam tadi daripada petang semalam hujan sampai malam pagi tadi masih hujan lagi. Sekarang pun masih hujan lagi ha. Orang kata renyai-renyai lah. Jadi kita buat video ni untuk sambung dengan petang semalam ya. Petang semalam dapat 3 ekor. Malam tak banyak sebab semalam ada yang baru pasang jaring ya. Kelang kabut nak balik hujan. Balik pun dah kena hujan semalam. Badan pun dah lemah dah. Taklah. Nak kena buat juga kerja. Bismillah. Air naik lagi ni. Air sekarang ni tengah naik lagi ni. Lagi tak tahu dia nak pergi sampai ke mana ni. Jaket. Ada. Pak sini jaket. Kepak. Jaket pun nak koyak. Kena beli lain. Duit banyak. Jaket koyak. Tanda-tanda nak demam. Tu jambatan. Ada kabut kena tak ngomong. Oh, ke sana pergi ya. Apalah. Dah kena tarik. Oi. Free show. Free show ikan melompat. Oi, lagi satu. Ikannya dah masuk dah ni. Masuk ke dalam. Dah sampai ke darat sana perginya. Habis lah. Hei. Dia kata salah pasang. Salah pasang dia kata. Dia kena lintang kat sana ikan banyak. Ada ikan ya? Ada ikan? Dayung. Naiklah ke sana. Oh, lagi satu. Oh, lagi banyak. Wih, alamak. Tak lepas, tak ni. Tak masuk. Banyak je ikan. Banyak ikan. Seronok pula tengok dia lompat-lompat. Kalau dia slow sikit kan masuk lambut. Oh, ikan ampam. Ampam kepal. Ini kalau macam ni selalunya biawak. Biawak betul. Oi! Memerang. Itulah sampai ke darat jaring awak dia buat naik. Entahlah jahat tak jahat je. Jahat tak jahat je. Ada ke? Oh. Apa entah. Anak ikannya dah masuk dalam kan? Anak ikan masuk dalam. Boleh pasang buka dalam ya? Buka kecil. Payah dekat kecil banyak. Aku tak mau pusing. Pusing je mana dia sangkut ni. Tak mau pusing. Nasib le. Ramai pewaris dalam sungai ni. Yang cendol pun
baru kena lah ni. Lari. Kak. Laju betul dia lompat tu. Lepas pula tebut. Masuk dalam pot aku buat umpan. Hujan lagi. Bukan tak ada ikan. Tapi tu lah. Ayah dah siap wasiat ke dia ke? Tak ada buat siap lah. Tak aku buat siap apa. Tak bagi je. Kedekut. Tolong angkat lagi. Ya Allah lebat ya. Ini kat sini ni yang hak sana yang panjang tu tak tahu macam mana kerja tu. Kang ke sana dulu. Takut sana lebat kan sama ke? Tak aku tenggelam. Gelam. Jauh ke bawah pergi tu. Macam mana tu? Nak naik tak lepas. Orang dah elok dah tengah sungai dia bawa naik tak atas darat. Mana nak ada ikan? Hei. Boleh. Oh. Cik Ang tengok. Cik Ang ke Cik Wak? Orang makan. Berang. Ada sisa? Kalau biar awak hancur. Ada sisa? Kalau biar awak hancur tu pun. Tu ada sisa makan. Baru ni. Nampak kita ada cuci bot dah tu. Pengambil tu. Hujan. Burung bangau tu pun tadi duduk kat situ. Bangau tak ada Kau harap. nak tolong. Bangau tak ada harap. Kalau tolong bagi kat dia seekor dua. Itulah. Dah, habis. Tak ada cukup habis. Macam mana cerita pun tak tahu. Makin lebat hujan. Apa cerita tak tahu. Alah-alah naik kat atas. Tenggelam. Katnya tenggelam. Oh, ke sana ya. Putus ke? Ha? Putus ke tali dia? Habis. Sayang Patah. Pandai. Oh, kerja teruk hari ni. Orang nak cepat ada je. Oh, habis dia bawa kemari. Yang kat sana Cabut lah ni. tak boleh buat apa. Potong. Aku nak balik kerja aku lah. Tu ada tu. Ada. Ada. Tu baru kena kot. Mana baru kena. Tadi tak nampak ekor dia. Yang tak habis. Dia ambil tak habis. Oh, lama dah. Sisa-sisa je dia bagi kita. Nampak ni. Ambil ini dululah. Lepas tu baru pergi bawah. Balik kan baru buat kerja.
Besar-besar ikannya. Bergumpal. Yang sawitnya. Jom kita pergi tengok bawah tu. Bawah tu Tak tahu lah tu. entah le. Entah le. Kita silap ke sana, lepas tu balik baru buat sini. Oh. Pagi sekali basah handset. Aduh. Kosong. Senang juga ke. Air lebat betul. Tu ada tu. Ada. Kenapa tu? Plastik kot. Oh ada ikan. Tak ada, dia putih je kan. Pusing. Tak boleh nak pegang. Dengan handsetnya lagi. Dengan topi je lagi. Besar je. Besar je. Kerai kejong lah. Oh, terus jatuh. Kerai dah. Yang tali ni pun. Apa lagi? Lembat lah. Kasar. Tu bersangkut. Kosong je lah. Lekat semua dekat DP. Alhamdulillah dia lekat. Dia keluar daripada dalam ni. Daripada luar ni. Ha. Banyak daripada luar. Daripada luar. Mana? Bunyi air ke bunyi hujan? Lampungnya tak tenggelam. Ada ikan. Warau. Dia ada botol. Basah, basah. Kena buat satu Buat rumah. penutup. Buat satu rumah. Penutup dia. Oh.
Teringin nak makan ikan kecil dah ada. Baru beko ya. Ada lah dah. Baru beko. Ikan kecil. Kecil murah je jual. 13. Lampam. Nak lampam. Kurang sikit kat hujannya. Macam ni je. Kasar tu. Bau. Merah. Bau merah. Mesti ada mak dia ni. Mak dia kata kau pergi dulu. Hmm. Sekarang aku ikut belakang. Last sekali Anak tak mana? balik. Mak dia cari mana anak aku? Bau besar-besar, kecil-kecil baik, besar-besar jahat. Baik ambil kecil-kecil. Kainnya kat belakang. Sapu sarung tangan. Kawan tak lah. Pasal pedas hari ni. Tak pedas lagi. Semalam tom yam. Ikan kayu. Tak berapa banyak ikan kan kalau dulu. Angkat ni penuh. Oi. Timbul kat sini. Tu jatuh juk. Nak benda pukat lagi. Hai, pukat besar. Pukat besar tu habis. Umpenya. Tindak dia. Oh, dia siap. Ikan perkasam. Bulan-bulan puasa ni kalau nak makan perkasam, beli ikan buat. Kami tak buat perkasam. Kami supply ikan je. Kena buat sendirilah kalau nak perkasam. Nak makan perkasam buat sendiri. Perkasam buat sendiri. Ikan boleh beli. Murah-murah je. Harga apa? Harga mampu milik. Harga mampu milik. Habis. Habis. Oh. Hari tu ni. Dia nak tak darat. Dah mali. Aduh. Tak sampai. Ada ikat bawah? Ada ikan. Kena ambil. Kena cabut. Kalau nak cucuk balik payah. Jangan bangun. Bangun juga. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Okay. Alah. Jalan. Kendor dah.
Hujan. Satu hari. Pada petang malam. Seekor pun ikan. Ke Iwak sana leleh. sikit, ke sana sikit eloknya. Kalau nak tarik sana boleh. Pancang kayu lain. Tarik. Tu kayu tu tak boleh? Tak sampai. Boleh lah. Sini tadi berapa 3 ekor. Dah. Sampah. Sampah. Ada seekor. Timbul kemuncungnya. Kopak cekapik. Lari ni. Aduh. Tu ni kau. Sampah. Kecil ada tempat. Air haji lembu kau tak ada tempat. Dia ambil di Netanyahu. Netanyahu ambil. Nampak? Sikit-sikit dia sekat nampak. Ikannya melompat-lompat. Ikannya melompat-lompat. Ada ikan tepi ni. Tapi tu lah. 2 ekor. Besar juga. So. Oi, ya Allah banyaknya ya. Ingatkan 2 ekor je. Besar. Besar. Tak nak makan pancing. Mana mau je. Jantan ni. Tengok. Pegang sisik dia pun dah tahu dah. Jantan. Kasar. Kasar. Kasar sisik jantan. Tak besar. Ingatkan 2 ekor je. Rupanya 4 ekor. Ya, seronok sangat dia tarik dengan darat. Mau tak seronok. Cabut lah ya. Tu timbul tu. Lagi. Oh, lagi. 5 ekor. Dia berkawan. Seronok kat sini. Tu anak-anak ikan tadi tu. Dia berkawan. Kan tenggelam pula. Sekejap dia air, kucing. Habis. 5 ekor, 1 pukat. Okey. Settle hari ni angkat jaring. Habis dah video.
Shift pagi dah siap. Cek balik. Apa benda tu? Beg ikan. Dah. Okay. Susun ikan. Dah. Alhamdulillah, syukur dah selamat sampai ke pengkalan. Hari ni rezekinya adalah Satu adalah bot. sikit. Satu bot ikan. Berjaya dibawa pulang. Hari ni adalah sikit. Lebihlah sikit. Tu dia. 1, 2, susah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ekor. Seekor udang. Penuh. Mati udang tu kan. Tu dia. Angkat dekat gambar. Dah. Lepas tu. Okey. Okay, macam biasa. Yang mana tengok jangan lupa subscribe, like, komen dan share macam biasa. Okey, bye bye.